Ada yang panggil gulai tunjang dan ada yang panggil urat keting. Pernah dengar suami masak apa hari ni? Dekat sini suami yang masak lemak babat rebung. Kat Johor jangan jumpa. Ni aku berjalan-jalan dekat Baby U. Kita jumpa satu kedai resepi masakan orang kita. Nama kedai kita Lubuk Selera Udar. Mana yang rindu tu yang nak makan lemak babat dengan rebung. Kita juga ada lemak urat tunjang. Orang tanya resepi dari mana, suami yang tercinta saya yang masak. Make sure datang seawal 11 pagi kalau nak tengok lauk yang meriah. Yang aku suka sambal udang petai. Ketam dekat sini murah, RM6 je untuk sebelah macam ni. Ini kalau bawa mak misi suka gulai daging. Tapi kalau kau bawa wek, jangan tanya nak makan apa, mesti dia ambil semua benda. Perkena lemak babat rebung, dia punya pedas hujung-hujung je. Rasa rebung tu aku tak boleh nak lupa lah. Gulai urat tunjang pula, rasa lemak bersantan, pedas tu ikut tekak Johor. Tarik makan macam tu lembut je urat tunjang dia. Nak lagi jadi tambah dengan ikan perkasam, rasa masam pedas. Kalau mengidam makan ketam tu datang sini, mampu milik. Yang penting berasa dia punya pedas-pedas manis. Bila ada sayur ni teringat masa balik kampung makan ni nenek masak kan. Asam pedas kepala ikan sebelah macam ni RM6 je, mampu milik. Bila makan ni kan terasa Johor tu. Paling murah set daging salai lemak cili api RM10 je. Yang ini kena bagi tahu diorang memang tak letak kat luar ni, diorang kena order baru dapat. Ayam penyet, ayam besar, sambal dia berasa macam orang Jawa masak. Kenyang makannya. Ke korang nak makan buttermilk, kuah dia pun agak pekat juga. Member aku makan dia cakap approve. So nak cari kedai ni, cari je Lubuk Selera Udar dekat Bandar Baru Udar, Johor Bahru.